Kalau kena burung tidur mati burung tu. Tak. Kalau kena kalau kena burung ni bakar tu sayap burung tu. Tapi tak apa dah getah kan. Jangan tala bawah dah, tala atas tak apa. Dia dapat sempat dia padam. Tutup, bayar dekat sebelah belakang. Ambil lah bapa. Ambil lah. Jangan tala kat kereta. Tala sana. Ada orang ah. Orang lalu. Kejut orang yang. Dia apa ni? Awak kena bawa ni. Macam cerita orang perempuan. Dah bapa berita bakar apa? Ha? Mana? Nah, arah mana ni? Atas jangan ke bawah. Atas tak apa. Jangan tala bawah. Atas sempat dia padam. Atas lagi. Atas kan? Continue. Tala sana Ai nak jadi sikit. Dok sini tengah buat live tu. Oi, awak buka. Saya sibuk. Ada kena apa? Ada lampu. Mana besi daga? tu dalam sangkar kan. Saya nak main ni tak? Dalam sangkar. Sekejap lagi ambil lampu. Ni, kau ambil tu saya punya. Itu aku. Mana pak? Tak apa-apa. Tak apa-apa. Jangan main kat kereta main jauh sikit tak apa. Jangan tala kat rumah, tala sana. Aduh, malu. Tak boleh. Mana dah sudah ni ya? Aduh, kena geli nyamuk. Saya pergi dah main. Dia main di bawang tu. Dia main suka main tu. Bagi Aisyah tu. Bagi Aisyah main di tu. Macam bawang. Semua. Dia suka main. Kau betul je bawah. Balik kerja apa? Balik kan tu. Kau tunggu. Balik kan tu. Balik. Aduh, kena geli nyamuk. Lagi. Kuat tu meletup. Tak kuat. Jangan baling kat baling sana. Dalam semak. Saya tak kuat pun. Ya ke? Jadi gitu kan. Ten. Balik api juga. Boleh, Pak. Ada dah. Tak apa situ. Tak kuat tu. Tak kuat. Biasa. Ada dulu lah mu. Macam bola. Ai tu tidak kan. Bukan apa nak. Bukan kan. Tunggu. Papa jangan balik. Ya ini apa ni? Kan lagi dia. Skin guys. Ada skin guys. Apa tak betul? Bahaya yang baling lah getah. Sini tak. Situ tak apa. Nampak macam nak terbakar tu. Situ tak apa. Jangan baling dalam getah.
Abang dah lupa cara dia. Baling ni lah. Lepas abang pandai. Dia baru lupa cara ni. Bakar balik lah. Ni kuah api balik. Ni boleh jauh. Ada kat kepala kain senang. Awak ambil lah yang baru. Pasang. Aduh. Oh, lupa nak dapat nak. Pada belakang lah. Abang takut lah. Along, kau ni memang pandai ke lah. Api ni kan sakit. Kalau tak kau berubah apa jago gila. Pandai kau. Buat aku tahu ni. Tak kena. Apa lagi? Kau pegang lah. Tahu kan? Kena nak kata aku ni. Ay, dah tu orang nampak baling lagi. Tahu kering. Dah balik kat abang lah. Along kena pakai pantai. Nanti orang yang kau dah cakap tengok. Sini aja tahu. Sampai bopok kan. Reza macam kita Nampak dalam sini balik. baling dulu deh. Balik. Padam. Dekat. Balik. Satu. Bakar bang, bakar. Bakar bang. Baling ni. Bakar. Balik. Jom, tengok balik ni. Belakang tu kena tengok. Mana tu? Apa set dulu lah. Cepat ni buat apa? Kan dia bapak tu. Main sana. Okey, tengok abang live tak nampak. Oi. Nampak? Tapi sama-sama sebab dia malam. Dia nampak sebab dia terang. Cahaya muncul. Hari Sabtu kan? Bola. Abang tak payah baling ke sana. Dia pun Abang jangan tanya lagi baling jauh. Takut. Aku takut. Dah sembuh bang. Raya hari apa? satu. Hari Sabtu. Satu ke? Raya hari Sabtu. Simpan mucung tu main malam esok pula. Ha? Jangan habiskan mucung tu. Ni main bola marah tu. Main bola? Mucung bola? Cuba bola. Boleh mahal. Awak marah? Tak marah. Tadi ada orang pasang ni. Tak kan? Tak ada. Cuma jaga keselamatan lah. Jangan bagi terbakar. Tengok belakang. Atas mana tu? Ni tak marah. Kat belakang ni. Sini. Tu. Eka ada benda tu. Dia nak pasang kat sini tak boleh. Mereka saya pasang kat sini. Ada pokok. Sikit je. Kau tak terbakar pokok. Macam tu je. Lah. Nak abang. Tepi dah. Kalau raya malam esok simpan kan mucung. Jangan habiskan. Saya. Kejap lagi. Asyik apa tu? Main bunga api apa? Tepi. Siapa balik? Abang. Muncul bola. Tapi muncul bola ni malah letak dia. Ha?
masuk dalam TikTok kan. Boleh. Boleh? Boleh. Cuba link. Ini dalam TikTok boleh Tapi jangan balik sini balik sana. Sana. Bunyi letupan. Azan ada. Azan lah. Azan. Sana. Tapi aku dah main lagi. Sekejap dah. Bakar dia. Dia bagi warning dah. Tu. Papa Tak tepi tak, tak boleh. kena papa. Muncul bola, you nampak muncul bola tu. Tak boleh Tu apa tu? Bunyi pun tak boleh. Dah tak boleh. Cancel dah. Takut kena ban akaun pula kan. Kenapa? Dia bagi amaran ni. Ha. Jangan bising lagi. Tapi TikTok tu akan tengok main besar-besar. Masalah TikTok ni. Kalau orang lain boleh, kita tak boleh. Kita tu asyik dipapar lagi tu. Bakar biasa bang, bakar bunga api je bang. Papa tepi. Mari ni baju. Dia boleh lain bunga api, dia tak boleh gitu. Boleh bakar. Muncul bola tu. Apa dah pandai? Bakar bunga api je bang. Kalau baling sana tak apa, tapi jangan tunjuk. Dia bunyi. Dia bakar ke? Baling sana. Baling nak getah. Kasih lah. Belum baru dah stop. Itu dah semak kan. Baling yang semak. Baling kat beruk ni, lari. Boom. Jangan kena filter pula. Ha. Kena filter terpelanting balik. Ni terbakar. Dia mengetik tu. Tak terbakar? Tak. Jangan ambil. Yang tak terbakar tu jangan kutip. Bahaya. Takut dia nyala dalam. Papa. Papa. Papa bila buka telinga dengar dia macam tapi bila tutup telinga macam bunga api. Betul. Tanya kau. Apa tu? Ya. Apa selama Macam main meriam. Kita dah buat meriam tadi. Meriam bulu tak tahu. Bulu ada? Tak ada bulu. Susah lah sini dulu. Bulu ada tapi nak cari lah. Nak cari esok. Tapi tetap ayah main meriam bulu lah. Kabat lagi. Wah. Tapi Lagi- kuat kan? Kuat lagi takut pecah bulu tu. Tak payah cukup ni. itu tu naik. Tak lah. Ini tu kan. Tapi lah apa? Kau tadi gigit aku kan. Papa jangan. Tengok ada tanda suka 174 eh. Tu. Haa. Saya je lompat dengan suka lah. Tap screen guys. Kita tag sendiri lah. Dia, nak, dia tag lah ni. Dia tap tu. Yang ada 181 dia tag tu. Tap screen guys. Sibuk lah kau ni. Share guys. Cuba cakap. Tap screen guys. Bapak kau rasa. Main bunga api. Abang rasa kalau balik kat kamar ni memang meletak. Boom. Sembur dia patah tu. Apa kerja? Tapi. Jangan. Ada tak pandai main. Sembur dia patah. Pasal silat tu kot. Silat pegang tu. Jangan pegang kuat sangat sikit
Dia macam lemau. Jangan pegang kat sombu tu, pegang kat body tu. Kat body ni. Tak ada yang palsu pun ada. Ha. Ada yang dalam banyak-banyak tak ada yang palsu. Biasalah. Biasa mucung kan. Dia tak semuanya elok. Share guys, share. Apa? Ni saya cakap. Tak nak pulang, kau nak apa? Ingat aku bocor bola ni. Kalau bocor bola jangan balik sini Sebab dia terpercik macam tu. Kena biji mata pula. Motor. Motor. Tak, itu air sini, air mai sini. Tu bagi tahu dia kain pijak tu. Tak, belok dah. La ilaha. Ada bunyi apa? Bunyi palsu. Apa ni? Bagi Yang tu dia yang palsu, panggil palsu. Ada yang tipu ada. Tu tak tahu. Dia kuat tu. Sini ni. Dia punya serpihan ni. Baling jauh lagi Yang balik serpihan dia sampai sini. Oh, bahaya. Balik sini. Balik semak. Jangan balik dekat-dekat, balik dalam semak. Tak kena kau ni ada pokok. Papa. Ulah kena sendiri dia. Kan tu. Dia. Guys. Terima kasih. Jangan habiskan Macam ada ke tak punca bola ni? Ada dulu banyak tau. Tak, yang habis ni ada ke tak? Tak ada tu je dia. Beli kat mana ni? Eka jual. Ha? Eka ada jual. Tak ada, tadi kat Pasir Putih hanya tak ada. Tak, Eka ada jual. Ada? Eka punya barang ni. Mana? Laka lah. Bawa sikit ke? Ha. Orang bawa dalam dua beg ke? Jual tak tahu pula. Macam main. Tolong pegang tangan dari ni. Takut dia tu. Dia tak lepas tau. Letup tangan. Boleh, nak pegang. Tak. Tu paling dah. Dia orang pegang dia dulu. Jangan tu. Jangan. Ha. Dekat lah. Kenapa? Kenapa? Biasa kat Ibrah. Papa balik makan itu. Kenapa? Sini kakak yang pegang guys. Kakak yang pegang tangan Aisyah. Ibrah. Biasa batas ni. Masa kira? Boleh tak boleh pakai sini. Boleh pakai sini. Bawa sikit tak? Tapi ni ada 100 ni. Ya. 1 biji. Jangan habiskan malah esok pula. Ha, boleh. Sebab tak raya lagi esok. Tu lah. Raya lusa pula. Confirm tak raya besok kan? Ha? Confirm Tidak. Dia 1 biji tu. Anjing balik kat anjing. Kalau tak raya lagi esok mana cukup 30 hari ke? Yalah, yang mengaman. Ha. Dah lagi tak? Cut screen guys. Cuba live. Ha? Cuba buat live. Agak lah tak pandai.
Cakap. Nah. Kenapa? Tengah main bunga api, tengah main bunga api. Tak ada komen pun. Dia dah keluar. Ya. Apa kau nak ni? Jangan nak pergi tarawih kot. Kan naik kan tarawih kan. 2 orang masuk. Hati. Rawih tempat esok. Tu lah. Abang rasa tak layu tu. Apa bodoh? Hai. Kita main bunga api banyak. Jemput masuk. Asal kau tutup belakang depan ni? Ni esok dah raya dah. Tu lah. Asal kau tutup depan ni? Takut dia terkeluar belakang tu. Muka angin baru masuk live. Papa cepat. Kenapa? Makanan ni. Yelah. Papa cepat. Esok main bunga api. Apa dalam kutip? Jemput masuk guys. Tahu lah bang. Tapi lah. Apa dalam Kapok. kutip? Dia nak pergi tarawih ni tu cik. Dia nak pergi tarawih tu ni. Dia nak keluar. Ya ke? Dia seorang ni masuk. Lagi tarawih kot. Dia masuk lagi lepas lagi. Mungkin lah. Halo guys. Set screen. Papa. Iya bang nak. Bakar. Yang tak pandai. Apa dah ni? Wih, wah. Wah. Tengok lah bapa kau ni. Tengok lah. Nah, okey. Dah lah, simpan. Tak banyak dah. Ada lagi tu lah. Mana? Simpan Apa untuk lain. tapi? Selamat hari Kalau esok tak jadi raya kan. Lagi lu sebab boleh ada masa banyak kan nak buat kuih. Yalah betul. Kau tak orang kerja-kerja. Kalau tak malam ni tak tidur. Motor. Motor kereta lah. Kereta. Itu dah yang dah ni. Ali sini takut dipijak. Hilang dah gitu. Dimatikan lampu. Ada situ. Ayo, aduh. Simpanlah untuk esok sikit. Dah ada lah. Ha? Ha. Dah habiskan itu je. Ada lagi. Ni jual habiskan. Bantu esok. Ni kotak-kotak ni apa itu? Ada cik? Ni Eh? apa ni? Tak ada sarang burung. Tak yang dah bakar ni. Dia ada bakar tu tak sini. Ni. Jap. Ya, bang ni ada gitu bang. Jangan balik sini. Ya, tak nak lalu je, tak nak lalu. Wah. Ni sini. Tapi buat sini tak boleh, kereta ada. Buat sini. Oh, tempat sampah bakar tu. Tu. Tadi bakar tu pergi bakar. Isap ni. Mai pi. Ha? Mai barang. Nak tapi tak ganggu orang. Oh, tak ganggu orang. Isap pi kuda. Wah, aku ni kuat sana kan. Kuat macam tu kan. Bang ni kau punya nak satu. Ni lagi satu. Kau yang bakar satu eh? Oh, tak raya lagi esok eh. Tak. Ada masa buat kuih buat ke? Buat ketupat. Tak kerja-kerja sangat ah. Oh, minyak pelita nak tambah lagi esok. Ada lagi sikit minyak untuk nyam kan esok. Minyak mahal sekarang ni. Seliter RM4.72. Boleh dah masak lah. Disik tu. Kau tak minyak tanah? Yang tanah kan dia mahal. Tak mahal. RM7 banyak tu. RM1 sekarang eh? Tak dapat seliter, setengah liter RM7. Mahal. Minyak tanah lagi mahal. Dah cukup. Lain besok tak. Tak jadi raya esok. Simpan. Mai esok pula.
Dia tak nak sangka burung main. Bakal lagi satu. Habis kan? Pasal esok tak jadi raya, simpan sikit. Tu tak ada sangka burung. Air tak melekat pun. Untung dia hilang Kejap-kejap adik kereta lagi, jangan baling. Untung dia hilang lagi ya. Ha? Tu tipu Tu patung ni. Ha? Apa baru dia dah buka ini kan tak ada untung. Pelak siapa ni clearkan ya? Clearkan puan. Jadi dulu je apa itu, Cik? Muncul bola apa kat situ? Jangan tak. Muncul bola tak dalam sangkar. Habis kan, Cik? Tinggal lagi satu lah. Bakal habis kan? Tak cik. Apa? Jangan. Alamak. Tak ada. Tutup balik. Alamak. Tutup sangkar. Dia main, besok main lagi. Nanti besok tak baca kan? Kalau macam? Pasal esok tak jadi raya, simpan. Besok boleh main lagi. Habis kan esok nak main apa kan? Menung kan? Esok tak seronok lah, tak boleh nak main muncul. Dah habis lah. Kita tembak atas tu nak pakai mana ya? Simpan sikit. Bola kuat lain kali kalau datang bawa banyak sikit eh. Boleh. Tarupan ke? Ingat tak Cik tak main? Main. Wajib dia cari. Tak ada tadi. Kat sini ada ke? 3 pagi dia cari dia. Tak ada. Dia tak ada jual. Pasal Kelantan ni. Ketat. Dia punya kawalan dia ketat. Pasal pun ada kes kudung tangan. Yalah. Dia orang masalah dia orang. Dia orang masuk dalam botol. Ya ada orang renovate sendiri. Renovate mana boleh. Dia orang ada salah. Kalau main biasa boleh. Kita ni elok balik jauh lah. Letak dalam botol, dalam batang paip. Lepas tu dia tunggu sampai pendek boleh balik. Macam mana tak putar mata, tak kudung tangan. Lepas tu lalah. Susah dah sekarang nak main. Dulu banyak. Saya faham dia muncul bola ni. Pasal ada kes tu yang kurang jadi. Dia naik ke kuda. Tidak lama kan. Dia dekat ni tak curi barang kan. Dia main dekat dia saja. Tak usik orang tak kacau kan. Dia tak kacau kan, dia main dia je. Dunia dia. Bagus lah. Dunia hayalan dia. Kita kacau kan. Ya. Lagi di sini 10 tahun lah. Di sini tidak pasti kacau. Dia kenal. Dah ada dia kan. Di situ. Masih tu pot dia lah. Pot dia sama gitu. Tapi tak kacau lah. Kacau lah. Salah. Tak ada lah. Dah 10 tahun pakcik sini tak pernah hilang barang. Tak pernah. Tak ada pecah rumah pun tak ada. Dia tahu kan. Begitu dia salah. Dia tak kacau kan. Sebab dia punya bos sebagai amaran nak main-main dan jangan kacau kan. Bagus. Kau yang fikir kan. Dia tak kacau. Tapi kalau kat taman tu, dia kan nyerap Melaka tu. Oh, dia kalau ada barang mencuri memang kuat. Tapi rumah nak kena pecah bawah tu. Kalau kacau kan tak boleh. Ya. Orang marah kan. Tu yang kena yang kena pukul dia orang tu. Mana tak eh? Tapi kereta tak lapu situ eh. Tak apa, boleh. Tak ada masalah, tak ada. menyambar. Tak, dia jauh tu. Kereta ni Asyuk Messi balik, Messi minyak ni. Habis. Baru beli ni kan? Dia isi penuh ni. Lebih kurang dalam 18 jam. Boleh tahan. Lama juga. Lama. Kalau minyak tanah, lama juga? Minyak tanah tak tahu lah. Tak pernah pakai Lebih kurang DC je. Lebih kurang lah. Baru beli ni kan? Baru beli je.
tengok tu. Ini LED. api. Rupanya solar. Pandai dia buat dah. Nampak sekali tengok macam betul. Betul. Dengan dia punya berkelip. Tu. Nampak macam api ya. Macam sama-sama. Macam printer. Tu ada macam kita. Agaknya betul-betul. Dalam tu LED. Kan? Yusuf bakar. Tengok dekat-dekat tadi. LED. Dia bukan bar dia LED. LED tak tahu nak kata macam mana LED dia lebih tahan daripada bar. Kalau bar ni cepat bakar kan? Dia nyimpan tu kan. Dia punya apa soket tu kan. Sokat. Ni lama tak tahan dia? Lama tak tahan dia? Lama juga ah. Kejap-kejap dah ambil drone Kejap dah ambil drone. Main drone? Tapi boleh main drone. Nampak ni. Nampak takut kena pokok. Ya. Ni drone. Jap. Ni drone. Jap. Ada masa lah nak buat makan. Tapi kena main luar tak sama ada ni. Derang ni. Cik Balan. Nak tengok drone. Waktu nak tengok drone. Yes. Cak mana? Simpan lagi satu. Baru beli tu kan? Lama dia ke? Ada main je? Ada. Main kat sini lah. Tapi kena pandai kontrol kan. Tu lah tu. Pakcik pun tak ingat lah ni. Kamu tak pandai langsung? Itu handphone. Bukan drone. Tak ni. iPhone. Dia berakam semua kan? Boleh tapi kamera tak apa elok kan. Barang murah. Ini mak ke? Barang ni tak mahal. Dalam tak mahal pun 100 lebih juga. Tahan ke? Motor. Wow. Motor. Drone. Dah lama tak main lah. Apa lah. Dekat-dekat dengan motor dah mainkan tam motor tak ada pasal dah. Dah takut orang marah. Kalau tak bukan masalah tu takut orang marah dah. Ni lah. Dia terbang sini. Ya. Ada bateri? Ada. Berapa jauh boleh pergi ni? Lebih kurang 100 meter gitu lah. Jauh lah. Aku jatuh lah tahi ke ngaya. Kan ngaya pula eh. Ya. Drone tu ada kaki ke? Alah. Tu kaki dia. Aku jatuh dalam depan Haji. Ngaya dah. Jauh sikit. Jatuh depan Haji. Sini luar sikit. Sini luar sikit. Diwan. Dia macam ni eh. Dengar dia macam balik asli ni. Ini dia orang. Kalau dengan rakaman tu kena masuk singkat lah. Cuma rakam. Kenapa? Apa? Nampak dalam polis. Ya ke? Kalau rakaman. Ni ada anjing. Ada pedagang. Sedapnya kalau kena anjing ya. Kuat
Rasa angin tak? Rasa angin bang? Kuat. Lagi pada sini. Lagi kuat. 100 lebih. 180. Awal tak? Macam makhluk asing lah. Dia apa? Aduh, Kalau berniaga ni laki ni. Tak? Sekarang orang cari tu. Berniaga duduk letak dalam 3-4 kotak kan. Lepas tu sambil letak tu kita main. Kalau dia boleh rakam. Buat penyikan. Orang gila pakai untuk mancing. Bawa dari jauh. Tapi yang ni bukan untuk mancing ni. Untuk main biasa je. Ya, serius kan. Buat live dia ni lah. Cuba ambil buat live. Terguna tak? Dia kan ada hidup. Terguna tak? Ha? Buat live Sekejap. Jom. Sekejap. Jangan pegang ni kena kipas. Dah tajam di Tak tahu. Sekejap Mana telefon? Sekejap. Tahu guys. Live kalau poket. Gelap bila orang nampak. Live kalau poket. Hidup rupanya. Ya. Okey. Ni. Kat Shopee. Tak boleh aja kena padan je. Kena betul. Jap. Tok Cik tutup balik. Lepas tu buat live balik. Tak boleh ya? Jangan pijak ni dia. Jom bang. Takut pijak. Tutup balik, buat live balik. Nanti bawa orang nampak. Dia tak boleh, dia jadi macam bukan kira budak orang tua main. Orang tua pun ada main kan? Ada. Bukan kira budak kan? Tak ramai. Sebab benda ni best tau. Main ni dia kata hilang baru ingat. Kita masuk guys. Kita main drone. Wah. Angin yang kuat. Dia tali api itu ni. Ni lah. Tapi dia bawa kita. Wow. Ada. Tak apa. Atau buat live. Ada tipu dah. Ha? Tipu dah ada. Saya tak kat sini handphone ni. Banyak kan ada tipu situ tengok tu. Kena connect kan? Kalau nak buat dia kat situ kena connect kan? Dia kena ni naga ni. Dia kan remote ni. Okey, kalau bateri 2 150. Bateri 2? 3 bateri jadi 180 kan. Kalau 2 bateri tak puas main. Dia automatik lah bateri ni habis kan. Dia akan turun sendiri. Bertu sendiri. Itu kalau jauh main ni macam mana? Datang balik tak? Yang ni tak. Yang satu lagi tu datang balik. Yang tu kalau dia lost connect datang balik. Yang ni tak. Saya ni murah. Dia macam masuk guys. Tapi kalau 3 biji bateri dia tahan lama. Kalau bateri 2 biji tak tahan lama. Oh, tak tahan lama? Main sekejap. Main lebih kurang untuk sampai setengah jam lah 2 biji. Kalau 3 biji dah 45 minit main. Kalau 2 biji 30 minit main. 30 minit?
30 minit. Kalau 3 biji bateri, 5 minit. Dia habis. Lucu anjing dia. Kuatnya. Kalau rajin buat bisnes ni ada. Modal pun tak besar ni. Ya. Modal dalam 1,000 je tu kan. Duduk lepak sekarang kan. Budak-budak kan. Ya, jatuh yang ramai rumah orang kan. Lepas tu orang nak beli jual lah. Sambil-sambil main macam ni. Ya. Budak-budak pun lah. Ya, budak seorang suka. Budak suka. Tetap spin guys. Ni kejap. Budak-budak pun nak tengok lah. Sebenarnya cantik tengok lampu di bawah tu. Macam polis punya lampu. Review drone. Mana sampai? Tepi bang, nak ambil bateri bang. Tepi. Nak ambil bateri tu. Macam gitu lah kalau ada bateri tu. Bateri remote pun bateri ni pun tahu. Kalau bateri ni tak apa, bateri remote ni. Macam lah. Okay. Siapa pakai kat tu? Nampak. Soalnya tengah hari tadi mendung apa? Pagi besok boleh keluar. Boleh jadi ke? Tak boleh tak? Ni malam juga tak? Tak nak lagi baki. Di mana dah tahu orang tak lah tu nak pergi. Betul tu? Orang pula dia. Jadi dah ada. Ni lah. Lagi sendiri lah. Hai, selamat datang. Kepada yang baru masuk. Ada. Ada masuk. Dia dah keluar balik pula. Ya. Ada nama. Tengok. Seorang. Pakai bateri apa? Tak tahu lah. Sikit, Syah. Sikit. Kita orang tengah review drone. Licin. Kalau basah lagi licin. Apa dia? Tu ni apa tu nak naik ni ah. Batunya. Orang kerja yang tu Syah, bukan yang tu.
RM150. Apa tu? Drone ni? Dia tahan juga harga dia. Dua biji bateri ya. Du- 800 boleh 3 biji. 180. Oh, kalau 3 bateri biji, dah lagi mahal kan? Tapi kalau nak hilang stres sikit boleh lah. Yalah. Kalau bukan untuk budak-budak saja ni lah. Ataupun untuk budak-budak je. Tak je. Sama je semua. Kita main ni macam budak-budakan. Tak. Tak juga. Banyaknya orang berumur main benda ni ya. Sebab benda ni menarik kan? Ya. Kenapa ya? Jangan pegang kipas kan? Kang. Jangan ambil ya. Kena tangan kipas. Tah, putus jari dia yang. Buat juga kipas sakit. Tu lah. Kita apa? Apa lelah? Gelap lah. Nampak ini. Ada bunyi masalah? Bukan tu, bunyi tu. Drone. Nampak banyak. Dia punya kamera. Ya, ya. Ya, dia punya kamera. Dia tunduk habis kan. Ini kamera dia kan? Lebih. Tak, dia macam love control. Tapi kamera ni di sini tapi malam tak nampak eh. Ini sama-sama lah. Sebab gelap kot. Kamera dia ni bukan ada jenis kamera dia malam ni nampak. Kamera. Orang main terawih tu tak jadi tu aja rasa tu. Tu dah dengan bunyi. Main masak lah. Sikit. Atau nak tu ni, nak terbangkan drone. Betul habis tak? Bateri baru tukar. Kamu bateri yang lama tu pun tu ni kak. Tak ada bateri. Nah, dia punya remote ni. Rasanya kena kat bawah. Remote tak ada bateri tak? Remote tak ada bateri tak? Remote dia ada. Ada? Tapi bang. Dia kena kipas dia punya tu. Bahaya. Dia bateri dalam. Mungkin. Dia cabut kan. Tak ada eh. Pisah. Lalu situ. Timbang. Nak terbang. Jangan tangkap. Takut kena tangan. Bahaya. Tak nampak gelap. Ada bateri ke? Dia macam Mungkin sebab kawasan tu. kuat sangat ni, laju sangat. Timbang. Nampak gatok. Kadang-kadang dia ada time dia lost juga, lost control. Mungkin sebab sini kawasan hutan tu. Tak juga ke? Maksud sebab tak kawasan hutan ni tu yang macam ada kat lost control tu. Dia pacik ni lost control. Nak, adik tak kerti nak main. Tak ada. Adik nak kecil kan ni. Tak payah. Jatuh tak kepala ni. Apa ni? Tak payah. Kenapa? Nanti dapat 10 ke bawah boleh bawa belikan. Sekolah agama. Adik pacik ambil kamera video adik. Rakam video kan ni. Tahu. Ni rakam.
Bawah dia. Bawah, tu tengok gambar. Ni. Ni Ni. rakam. Ni. Ni. Ha tu rakam dah. Ah. Dia sebab gelap kan. Main support live. Nanti kejap. Nak ambil gambar adik, nak ambil video adik. Cak, peace. Atau nak ambil video tu, peace, Pat. Kadang-kadang kita pun jadi lost control. Nah. Ni, tukang joki. Otai masih berbisa. Main drone. Cuba ada. Oi, kenapa Cucu water. Cucu. Habis berdiri cucu dia. Peace. senang nak dapat ni? Tapi memang bahaya lah. Motor. Tiba motor. Lalu Tiba. Atau nak turunkan drone. pasal motor. Sekejap. Biasa tu. Adik lagi. Dia menti dalam. Orang dalam Ya. Orang dalam ke? Nak main? Tapi dah lali ni. Nak main. Dah. Adik pandai main. Tak pandai. Tak pandai. Kejap tu sampai. Tak pandai. Habis hati rambut tu. Balik dengan ni. Tak. Habis botak ni yang. Abang boleh lah. Skor kamu punya ujian okey apa beli? Okey? Asal buat juga. Orang punya. Ha. Asal buatnya pink. Okey. Ada pink. Ada warna. Boleh lah. Sekejap aja. Ada video ni. Sekejap. Ambil gambar video cucu. Ada dia tengah rekod lagi. Kalau nak tu matikan dia tekan benda butang sama balik. Ah. Peace. Asal juga. Tap screen guys. Nak ambil bateri. Tiba-tiba nak ambil bateri. Ah, betul nak habis. Dia bunyi kan. Ada orang bagi bunga. Bateri nak habis. Ada orang bagi bunga. Ya ke? Ada 3 bunga. Dah 1000 lah. Satu punya. Sekejap dia dah keluar dah. Bateri ya. Mungkin pergi tarawih kot. Mana bunga? Mana bunga? Betul. Tu. Bunga. Ada orang Oh, video dia tu rekod dekat tak padang. Kenapa? Ya, tekan baik. Dah. Sekejap. Dah. Kalau tak padang itu rekod Kalau tak padam nanti takut dia tak simpan. Ah, dia lost memory. Dia lost memory. Tap screen guys. Yang ni dah ada bateri ke? Ada lagi satu, yang tu kuat. Apa tu? Drone? Ada lagi satu. Yang tu dia terbang tinggi, dia patah balik. Oh, kalau ni dia patah balik? Yang tu yang satu. Yang Tu tu tak. berapa pergi jauh dia? Yang tu 200 meter. Oh, jauh, lagi jauh. Itu 200 lebih yang tu. Tu. Yang Yang paling terbaru beli ni lah. Sama. Oh, sekali beli lah. Kalau yang bunyi tik-tik kan, kena turun terus. Kalau tidak, dia tompang macam tu. Yang ni? Ha. Kalau yang tu? Kalau yang bunyi tik-tik, dia terus loading. Terus landing. Kau tak ada tergempar? Kalau tak landing, dia tompang macam tu. Kalau yang lagi satu tu? Yang tu tak. Yang tu kalau habis bateri, turun sendiri. Dia sebab lagi mahal kan? Kalau lost control bateri habis, dia turun sendiri. Yang ni tak. Dia tak bagi warning. Kalau habis bateri, terus terempah gitu. Bahaya ke?
yang lagi satu yang pertama tadi tu dah ada bateri balik. Dah ada bateri balik. Ada bateri. Tepi sikit, tepi sikit, tepi sikit, tepi sikit. Lagi satu. Tu pergi letak balik. Ni. Lalu habis. Kenapa? Tepi sikit, tepi sikit, tepi sikit, tepi sikit. Bukan ada bateri. Tak banyak. Tak banyak. Mati je tadi. Ya. Share. Lagi kuat angin lah. Mari borak. Bagi tak? Bagi tak? Satu bunga atau 10 string tu. Satu bunga tu. Ha. Kita dapat lah. Itu dapat eh. Ada 3 bunga, 30 sen. Like atuk kan 1K lah. Lalu. Ni, dah ambil bateri. Ni, yang sik. Tak apa, ambil. Ambil bagi atuk. Pegang elok. Nama. Yang sik, yang macam tu. Bateri lagi satu tu. Lama. Last. Habis ni tak ada. Dah 2 biji kan bateri. Ada biji lah? Ha. Bateri apa? Bateri ni kan ni. Yang loadnya tak ada ni. Tak tahu. Bateri ni tu. Dia tak boleh bagi tahu eh? Ah, sudah. Jatuh. Ni tak pakai ke pakai? Letak situ sebang. Tak apa. Tak apa. Tak ada apa pun. Apa bagi abang jap? Tak tahu yang mana satu ada ni. Adik usik tadi. Yang usik tadi lah. Tak tahu yang mana satu ada ke, yang bateri ada ke, yang tak ada ni. Tak tahu. Tukar habis. Tak apa. Pakai handphone. Mana boleh pakai handphone? Boleh lah. Yang usik banyak usik Boleh pakai pula. handphone. Kalau ajar dia kan buat dia tak pandai. Tak payah. Takkan masuk longkang. Tapi jatuh lah. Sekarang memang habis. Tak payah. Dia dulu ada. Masuk longkang. Kena air ni. Tak kena air tu. Rosak. Mana ada beli? Yang kapal terbang tu apa tu? Terbang. Ha. Bukan drone. Yalah kan sama juga, benda sama juga. Tapi yang tu ada kipas ke tak? Ada. Kata macam dia terbang. Baling dulu. Lepas tu dia terbang lah terus. Jemput masuk. Ha? Lari landing je. Tiba. Ha. Biar dia. Tak aja. Dia nak main. Jemput masuk. Kita borak-borak. Otai masih berbisa. Main drone. Kejap-kejap jatuh. Dia bateri tak ada. Bateri tak ada. Sejuk lah kipas dia tak? Sejuk. Rasa ni. Rasa. Ha. Terasa ni. Angin dia pakai baik kuat lagi. Kuat lagi. Bukan mana. Tak kena. Ambil bateri bang. Nak ambil bateri lah. Bateri bang. Dah. Oh, sini ada yang ni yang bateri yang nak habis ni. Mana? Pakai tok. Tahu jadi mana ada ni. Cuba ni. Ni nombor apa? Nombor 3. Jom saja tepi sini. Biar tak nak pakai bateri tepi. Ni ada CCTV. Dia tak bagi tahu mana satu yang nak ambil bateri. Dia bagi tahu tik tu. Mana yang kena landing tu. Kalau tak landing jatuh terlepas macam tu. Tak usah jatuh nanti. Tak usah. Pecah. Kalau rendah tak apa, tinggi tu tepai. Mana yang nombor 3? Kenapa dia ni? Dia ni. Tu memang garis dia tu. Ha? Dia memang garis dia tu. Itu nombor 2 pula. Kalau tak ada kau nombor 2, nombor 1. 3 bateri dia. Kalau ada 3, abang nampak lagi. Kalau standard 2. Oh, beli lebihan tu. Yalah. 2 biji 30 minit habis. Oh 30 minit je. Lepas tu kena cas. Lepas tu macam. Ya ni baru ni. Ni. Tapak tegang dia. Tu lah. Lain macam terang dia. Boleh baru. Tiba-tiba tu nak buat terbang. Buat terbang. Jemput masuk.
Yang dekat dia. Dah. Sikit. Laju bang. Beti baru ni. Lagi kuat bunyi dia kalau yang beti baru ni. Oh, ni dia pun lagi kuat lah. Tu lah terasa sampai sini. Kalau rendah. Bagi Azhar. Bagi Azhar. Kau tengok buat live. Bagi Azhar. Handphone. Wah. Tengok tu. Ah. Papa nak duduk. Papa nak duduk. Papa. Duduk. Okay, masih. Longkang tak ada air tak? Terbabas guys, terbabas. Boleh main ambil. Abang lagi lah reti. Tak payah dalam. Jatuh tu. Ya, kadang-kadang ada. Inilah kawalan. Susah kawalan. Dia love control. Tiba-tiba sikit, Syah. Ayo. Ayo. Angin menteri. Kat sini. Kuat lagi. Tiba-tiba masuk. Ini dah. Kita main drone. Bawa hilang bosan-bosan. Ayo sebagi. Dan Shopee. Jangan lupa beli. Syah. Siap. Syah, mana sokok ya, Syah? Bukan di kelapa. Kelapa nama love control. Kita pendek kan. Tapi lampu dia menarik lah lampu dia. Punya. Gerak. UFO. Sini kat sini. Nanti hilang kawalan lah. Papa nangis dia tak boleh jauh sangat Pergi simpan beg balik sekarang tu. Papa nak pakai nanti. Papa. Cubat. Letak lah beg balik. Apa? Kalau jauh sangat apa? Kadang-kadang angin. Itu lah. Papa tu boleh makan. Dia goyang juga kalau ada angin. Pergi simpan. Hello. Main drone. Hilangkan bosan. Otai masih berbisa ni, tengok. Kawan lah kan. Laju tu. Mungkin enggak terlalu laju kot. Laju kan. Aku pasti tak laju. Dia lost control. Pokoknya tengah main drone. Main dengan cucu lah. Bang, bakar apa tu? Tak, abang ada idea lah. Abang sini tau. Tadi Z cakap sama ayah Pak Ngah. Apa dia? Z. Ah.
Selamat Raya Pak Ngah. Selamat raya, selamat raya. Esok tak raya lagi ya. Raya hari Sabtu. Tak jadi raya besok. Terima kasih kerana sudi menonton tu. Live Pak Ngah 72. Kalau letak kat dataran benda ni kan Melaka tu kan. Penuh. Letak Banyak yang main Sultan Melaka tu. letak macam ni dalam tak dalam 5 kotak yang stok baru. Ada juga jual kat Melaka tu. Lepas tu kita main macam ni, mesti orang tanya. Ya, kat Melaka tu jadi jual. Orang tanya, berapa ringgit kan? Mesti orang beli. Budak-budak kan? Yalah. Modal tak banyak lah, 1,000 je. Cukup lah modal. Tolong support guys. Ya, ada. Tahu tak lost control pasal apa? Tahu. Ni. Jangan tekan sini. Tu kenapa tu? Speed. Selapa laju tu. Laju tu kita jadi hilang kawalan. Pak Ngah main dengan cucu. Main drone. Ini cucu Pak Ngah ni. Cucu yang comel. Suka tak? Ngani tak ni? Suka tak ni? Tu, Atuk tanya apa? Atuk tanya apa? Alah. Dah, jangan main. Jangan main tu. Ya, abang ada idea pas. Tak payah, tak payah. Nanti Atuk marah nanti. Suka tak ni? Tu, Atuk tengok dulu. Bang. La ilaha illallah. Kan dah terapah lawan dah ke? Kalau bunyi macam ni kan? Bunyi macam ni, ingat tak ni? Mantap bro. Ni nak kena landing tu. Tu satu. Bateri ya, remote ambil bateri. Bateri dia nak loss. Dah, habis bateri. Dah habis bateri guys. Nanti kita sambung. Bateri habis 3 minit lagi. Tapi mati, 45 minit lah. Yalah. Lama juga. Esok lah Dia nak pergi expo. Expo. Sini expo kat mana? Mana expo? Ada expo ke? Ada expo kat sini. Apa tak tahu. Dia nak pergi expo mana tak tahu. Bateri remote habis. Bateri remote. Tapi best ke Mana tak Lama juga 45 minit. Dia jadi macam kita dia jadi macam release tension. Dalam kawasan boleh lah. Walaupun dia tu drone murah, tapi Guys, hilang juga boring ya. barang-barang drone. Bawa hilang bosan. Ya betul. Tempat dia tu tak? Tu remote dia tu tak? Esok boleh? Bateri Bagi habis. Atuk cas dulu. Atuk nak charge dia. Bateri habis. Kalau tengok gambar je nak cuba tengok buka. Itu kan tak tahu lah. Cuba on dia. Dia kena dengan handphone nak. Dia tak bagi tahu dah Shopee tu. Tu jatuh dia main tu. Ya. Dia kena cari lain juga Tengok video kat sini. Tu tengok tu. Tak bawah dia. Tu gambar yang ni, bawah ni. Ni, tu. Kita tekan yang bawah ni. Ni. Tu. Tengok cuba. Cuba cari video tadi. Video yang tekan budak tadi. Dah off live Boleh. Dah dapat 3 tu. Off Off.
Okay, sibuk ke dia. Tahniah. Terima kasih ya. Okey, saya sambung live. Tak tahu bila, mungkin malam esok ke. Terima kasih ya kerana ada yang bagi gift tu. Thank you very much. Cuba tengok.